Bini kalau dah usap macam ni, penat balik outstation mesti ada something. Lah, dia nak strawberry Cameron Highland rupanya. Dalam cup ni strawberry matcha. Jangan risau, bukan minum pelik-pelik. Aku sendiri rasa memang jadi. Bagus kan makan buah. Scone yang viral tu, alah yang Cameron Highland tu pun ada tau. Tapi bukan brand yang tu lah. Ada yang mix, ada yang original. Sapu dengan butter, dengan fresh jam strawberry. Ingatkan budak perempuan ni yang suka. Kita yang manis pun lagi suka. Nak tambah lagi manis, lagi comel, kena pula jus ais strawberry dia. Layan sekali dengan strawberry yang fresh. Tanah tinggi Cameron Highland. Ya, diorang memang bawa kat sini je. Nanti cari booth King Farm. Diorang memang bawa produk dan hasil dari tanah tinggi Cameron Highland untuk semua orang belasan. Boleh dapatkan juga tanghulu, jagung susu dan juga ubi madu. InsyaAllah terjamin segar dari ladang. Tapi selain tu aku pun nak recommend dengan korang dengan Sukiya Bowl yang tengah viral tu. Tapi bukan sekadar Sukiya Bowl. Selain sos dan beef, dekat sini ada pilihan makan dengan pelbagai jenis ramen, baik yang cheese ataupun yang pedas. Dan yang lagi best, ada juga pilihan makan dengan nasi goreng sama-sama dengan beef bowl Sukiya ni. Tapi paling best dan paling ramai minta mi sedap Sukiya Beef Bowl. Kena dengan nama kedai dia, Jepang Maggi Sukiya. Dah dapat strawberry yang fresh, beef bowl Sukiya yang best. Kak Zailit pun ajak korang datang ni. Event ni dah pun start daripada 10 sampai 14 Jun 2026. Serbu Paradise Food Festival dekat Lotus Seremban Jaya, Negeri Sembilan.